Assalamualaikum, selamat pagi guys. So hari ni kita nak buat video ni, okay, kita nak share kepada customer. Sebab dia beli kereta ni, dia tak tengok kereta pun, okay. So kita sambil-sambil tu kita buat dua dalam satu lah, sambil kita nak review kereta ni dekat customer. So korang pun yang mana kata berminat nak cari Toyota Z Premier, yang ni dia panggil TAHA, dia punya nombor chassis tahap 40, okay. So customer ni dia dapat colour warna hitam, tahun 2023, mileage 6000 dengan dia punya grade dia 6A. Ini bahagian depan dia. Tengok bahagian depan dia 3 LED depan ni. 1 2 3 LED, lepas tu dia ada DRL belakang ni. Yang ni ada Modelista body kit. Cuma saya tak pasti itu dia pasang sini ke ataupun yang ni ori daripada Japan. Sebab ada lampu lagi sebelah side sini. Lampu kecil. Okay, ni bahagian tayar. Ni bahagian tepi dia, lampu. So sambil kita review, yang mana kata berminat boleh contact Din. Color warna hitam tahun 2023. Yang ni tahun 2023. So kita nak tengok keliling dulu kereta ni. Okay, kereta belum basuh ni, baru sampai. Nampak dia punya lampu belakang, valve fire. Ini bahagian tepi dia, okey. So ini bahagian tepi, ini bahagian atas dia. Bahagian atas, atas ni ada shark fin. Okey. Untuk kita akan review dia punya tayar dulu. Jom, ini dia punya tayar. Tayar jenis Dunlop. Dot tayar dia. Mana dot tayar? Mana dot tayar dia? Ni. Betul dot tayar dia. 3423, betul. Okay, ni dia punya tayar. Lepas tu kita tengok bahagian dalam dia. Valve fire. Ini bahagian dalam dia. Okay, ada DIM, Digital Inner Mirror. Dia boleh pakai dua, satu cermin digital dengan cermin yang biasa punya. Lepas tu ada dashcam. Ini bahagian display dia, okey. Dalam Apple boleh sambung Apple CarPlay. Ini cup holder ada dua. Yang ni saya ada wireless charging tak yang ni? Tengok jap. Rasa macam ada ni. Lepas tu ada USB port 2. Ini gear, dia punya tombol gear knob. Gear knob kita tak pasang lagi lah, nanti nak deliver baru pasang. Kalau tak nanti hilang. P R semua sekali ada lah. Okay, ni dia ada hold, dia ada eco mode, ada on off, anti slippery, auto, on off ignition, P parking, P parking ataupun dia punya handbrake. Okay, mana boleh tutup, boleh buka. Okay, ini bahagian center console dia. Ni dah so dah. Ni dia punya center console, boleh buka both side lah, kiri dan kanan. Ada USB lagi dalam ni. Ada port untuk rokok ataupun USB lah. Okay, HDMI pun ada sini. Jadi nak cucuk pendrive atau apa semualah. Okay, so boleh buka daripada side sini ataupun side sebelah sini guys. Okay, yang ni interior dia warna hitam. Okay, datang dengan plastik lagi. Sebab interior dia warna hitam. Ni bahagian dalam dia. Belakang dia, kita tengok bahagian belakang dia. Belakang dia seat pun color warna hitam. Okey, color warna hitam. Lepas tu sini dia ada warna gold sikit. Okey, kalau tengok sini ada warna gold sikit. Sunroof ada, atas ni sunroof. Boleh buka dua layer. Nanti kita buka dia punya sunroof. Ni icon on off auto. Mana nak buka dia punya sunroof ni? Bukan. Jap. Oh, sini. Open. Situ dia punya sunroof buka macam ni. Color boleh tukar ambient color apa semua. No. Oh, dia ada power door. Dia ada power door kiri kanan dengan power boot bahagian belakang dia. Okey. So kalau model dulu dia ada dekat depan ni je. Okey, model dulu depan ni je. Sekarang ni model ni dekat belakang pun dia ada butang untuk buka kiri dan kanan power door. Lepas tu dia ada lansir. Satu sini dia ada lansir. boleh buka boleh tutup. Nampak dia punya ni
Ada satu layer lansir, boleh turun, boleh buka. Lepas tu sini ada meja lagi sini. Okey, lepas tu sini ada apa ni, kompartmen, banyak kompartmen lah. Lepas tu ada power plug sini. Sini kosong ni, boleh tambah lagi lah. Boleh tambah apa nak tambah. Dia ada tinggal soket. Sini yang kosong, power besar dia lah sini. Okey, lagi apa dia lagi, bawah ni pun ada lagi cup holder, nak letak barang apa semua. Kapet dah ada, kapet tebal dah. Kapet dia comel. Kapet dia dah ada tebal. Lepas tu bahagian belakang dia, ni bahagian belakang dia. Okey, harapnya nampak lah kan. Ni bahagian belakang. Lepas tu belakang tu boleh lipat. Atas dia warna hitam. Ini bahagian side pilot seat dia. Okey, ini side bahagian depan. Semua berbungkus-bungkus lagi. Ini bahagian pintu dia. Pintu dia nampak tak? Ini dia punya pintu. Speaker. Okey. Ini dia punya pintu. Jom kita tengok bahagian bonnet dengan nombor chassis. Okey, ini dia punya nombor chassis. Dia untuk rujukan Tuan Nazri. So ini dia punya nombor chassis. TA-HA4000020018. Ini dia punya nombor chassis. Dan ini dia punya mileage. Okey. So Tuan Nazri ni dia beli kereta ni, dia tak tengok kereta pun. Okey. So ini dia punya mileage. Okey. Saya pun overthinking juga semalam, sebab dia kata kereta yang dia order tu tak ada body kit. Tapi yang ni tengok-tengok ada body kit. Saya risau takut dia punya mileage silap ke apa kan. Sebab kita dah register kereta ni. Ni dia punya mileage dia 685 km. So ini dia punya mileage. Lepas tu ni dia punya head-up display. Untuk Velfire sekarang ni dia dah ada head-up display. Dia panggil head-up display. Okay. Kalau dulu kereta sport je ada head-up display, sekarang ni kereta-kereta MPV pun dah ada head-up display guys. Okay. So ini dia punya steering dia, full leather. Dia pakai steering full leather, kemas cantik lagi, masih elok. Okay. Conditionnya ni grade 6A, 6 bahagian luar, A bahagian dalam. Okay. Ini dia punya dalam dia. Lepas tu sini untuk control sebelah sini. Yang ni kontrol bahagian meter. Lepas tu belakang ni ada semualah untuk lampu. Pedal shift pun ada. Okay, kecil comel molek pedal shift. Lagi apa dia lagi? Ni dia punya display. Okay. Ni bahagian display dia. Jom tengok bahagian bawah dia. Kapet, bawah ni ada kapet. Cuma kotor sikit lah, nanti kita bersihkan. Dan ini bahagian side driver seat dia. Electric seat. Okay, ini bahagian pintu. Bismillah. Okay, so ini bahagian pintu dia. Dia ada macam Lexus punya design sikit. Lepas tu ada gold plate. Okay, gold plate sini lawa. Okay, sini pun ada juga gold plate. Okay, yang ni control setting semua ada. So tuan boleh tengok ini bahagian untuk setting dia punya cermin. Ada blind spot monitor dekat sini. Okay, kalau tuan tengok sini dia ada logo. Okay, blind spot monitor. Bila ada kereta motor dekat bahagian kanan, dia akan bagi warning lah. Okay. Okay, dia bagi warning. So dia ada sini untuk full dia punya mirror. Dia boleh tutup, boleh buka. Lepas tu auto. Yang ni nak adjust kiri kanan apa semua. Lepas tu yang ni untuk naik turun tingkap. Yang ni memory seat. Sini bahagian memory seat. Okay, sini dia punya door handle. Lagi saya nak bagi tahu apa lagi bahagian kereta ni. Okey, ni roof monitor. Roof monitor dia kosong. Yang ni dia sampai memang tak ada roof monitor. Lepas tu ada sauce. Sauce ni untuk Jepang sahaja. Malaysia tak boleh pakai. So ini bahagian dalam dia. Roof shade, slide shade semua ada. So ini bahagian atas dia. Okey, atas dia dia pakai macam baldu-baldu sikit. Dia boleh tutup, boleh buka dan auto on off dia punya lampu. Okey. So clear bab tu, kita pergi the next step, belakang dia. Ni dia pakai power boot kiri dan kanan. Kiri kanan belakang power boot. Okey, ini bahagian tepi dia. Okey, tuan boleh tengok ini bahagian tepi interior macam mana. So ini dia punya seat belakang dia. Okey. Okey. So ini bahagian kapet dia. Okey. Bismillah. Ini kapet dia. Tu dia punya kapet. Bawah ni saya rasa dia punya apa dia barang bawah ni saya tak ingat, tapi boleh buka ni. Tengok jap. Oh, dia ada drawer laci.
Tapi tak adalah besar, boleh lah. Dulu punya kereta dia ada sini jack duduk bawah ni. Okay, ni ada apa ni? Isofix ke apa ni? Saya rasa macam Isofix ni. Okay, sini dia punya butang. Nak ke depan, nak ke belakang. Lepas tu bahagian kaki, headrest boleh angkat, nampak? Dia boleh angkat macam ni. Dia boleh angkat macam tu. Sini boleh buka, boleh ketatkan. Lagi apa lagi? Ni dia punya seat belt. Warning apa tu? Ni dia punya seat belt. Lepas tu atas ni sunroof, sunroof model baru, kiri kanan. Lepas tu ada door apa? Door dekat pintu lah. Okay, next. Mana lagi? Ni bahagian nak tolak ke depan ke belakang. Meja ni boleh lipat meja ni boleh lipat. Ini bahagian belakang. Jom kita tengok bahagian belakang pula. Okay, sini pun ada satu lagi handle, boleh pergi sini. Sini pun boleh pergi juga. Ni dia punya handle dia. Jom kita tengok bahagian belakang. Ingat ke tak record dah tadi. Okay, ini bahagian meter dia. Tuan boleh tengok ini bahagian meter dia. Tema dia semualah. Okay, so lagi apa lagi saya nak review. Ini bahagian belakang dalam dia. Okay, saya datang dengan plastik lagi. Jom tengok bahagian belakang dia. Tayar dia 4 biji, tayar sama, tayar kilang Dunlop. Okay, tayar keluaran kilang dia sekali hari tu. So ini bahagian tepi dia, ini bahagian depan. So yang mana nak cari Toyota Velfire Z Premier, boleh contact Din. Ini dia punya kamera sini satu lagi. Ini dia punya Modelista. Okay, so siapa yang nak cari Toyota Velfire Z Premier atau sebarang model MPV, boleh contact Din. Bawah ni pun ada satu lagi kamera. Okay, boleh tekan nombor atau link dekat bawah, dekat description. Sini ada logo Velfire. Lepas tu dia ada sini satu lagi. Okay, korang tengok sini ada Velfire. Okay, ini bahagian dalam dia. Saya nak tunjuk bahagian bonnet dia. Jom kita tengok bahagian bonnet dia. Sini lampu dia. Okay, Tuan Nazri, ini dia punya lampu. Ini bahagian belakang dia. Kita tengok bahagian bawah, exhaust dia. Ni exhaust dia. Okay, itu dia punya exhaust. Ini bahagian bawah dia. Tuan boleh tengok bahagian bawah dia. Saya rasa yang ni dia tambah ni, dia punya body kit ni ada bulan yang kita bagi promosi free body kit. So dia dah siap pasang untuk kita ni lah. Okay, untuk buka dia punya bonnet, kita buka belah side sini lah. Okay, hati-hati sikit lah. Mana dia punya butang? Mana dia punya butang? Dia ada kiri kanan butang. Ni dia punya butang, dia terselit di sini. Okay, bismillah. Sekejap. Mana ni? Okay, dia akan buka dia punya bonnet. Nampak? Dia akan buka, dia ada power boot. Okay, so tuan boleh tengok ini dia bahagian atas bonnet dia. Ada power boot, boleh lock. Okay, ini bahagian belakang dia. Ini bahagian belakang dia. Ini boleh lipat lah. Sebelah side sini boleh lipat. Kalau tak nak pakai boleh lipat, boleh letak luggage. Sini pun sama juga, boleh lipat dan boleh letak luggage. Okay, ni kapet dia tebal kapet dia. Lembut je. Okay, sini dalam ni ada kompartmen, ada jack, semua dalam ni lah. Kita buka tengok. Okay, kita buka tengok. Bismillah. Tu dia ada kompartmen. Yang ni dia punya kompartmen kosong. Atas ni saya rasa yang ada jack. Sekejap macam mana nak pasang. So ini dia ada kompartmen kosong dia. Okay, interior, exterior, lawa. So ini dia punya kapet dia tebal. Buat kapet dia tebal, satu layer kebal. Bukan kebal, tebal. Lepas tu ada spare tayar. Tak banyak kereta yang ada spare tayar. Jarang-jarang sahaja. Okay, mungkin owner dia dekat Japan tu dia tambah kot. Biasa kalau kereta luxury sekarang ni memang dah tak ada dah tayar spare. Ini dia punya jack. Okay, jack macam-macam tu lagi lah dalam ni. Allah, bismillah. Ini bahagian tengah dia. Korang boleh tengok ada meja sini, boleh lipat, boleh crossing lah. Kalau nak keluar daripada side driver belakang ni, boleh crossing pakai tengah ataupun pakai side tepi. Belakang ni ada handle lagi. Belakang pun ada handle.
Lepas tu ni ada lampu ke apa ni? Tak pasti ni. Semacam speaker ataupun sedut udara lah. Belakang ada dashcam. Tak pasti brand apa dia pakai. Okay. So kita review dua dalam satu sama siapa yang berminat nak cari Toyota Velfire Z Premier ataupun pelbagai model SUV, boleh tekan link dekat bawah. Nanti dia share unit-unit yang available. Ok, kalau ikutkan gambar Malaysia, gambar Jepun dulu, memang kereta ni tak ada body kit. Ok, so kita transfer daripada Terengganu datang sini. Datang-datang tengok ada body kit. Ok, body kit ni dia dah pasang itu. Free dia bagi gitu kan. So dia dah pasang benda ni, tak kena keluar modal lah. Ok, ni bahagian belakang dia pun ada lansir lagi satu layer. Depan satu layer. Ok, kiri kanan ni ada lansir. Ini bahagian view dari belakang. Jom kita tutup dia punya power boot. Ok, so power boot ditutup. Kita tak nak review terlalu panjang. Ok, takutnya lama pula customer nak tengok. Ni bahagian dalam dia. Ok, itu kita tengok bahagian engine dia pula. Tak dapat. Ok, dapat. So kita tengok bahagian engine compartment dia. Ok, macam ni. Ok, 6. So ini bahagian compartment engine dia. Ini bahagian dalam dia. Ok tak? Mantap. Bateri ni kita akan checking dulu sebelum kita deliver dekat customer. Kita akan checking dulu bateri health dia berapa. Ini bahagian dalam dia. Ini bahagian dia punya bonnet atas. Boleh tengok watermark pun tak ada. So lawa. So hari ni kita nak hantar pergi buat apa? Servis. Okay? Kita nak hantar pergi servis dan kita akan deliver lah insyaAllah dalam minggu ni. Kereta ni dah puspakom lah. Dah settle puspakom dan kita transfer datang ke Bangi. Oh, dah servis lah. Ini dah servis dekat atas ni. So macam tu lah. Okay, terima kasih for your trust and support. So kereta ni by this week kita akan deliver lah. Okay, customer nak pakai raya guys. Ni boleh pakai raya kereta. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.